Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu. Amalan membaca. Andai patah sayap helang, terbang jua dalam angin. Bukan mencari cinta yang hilang, tetapi ilmu dan hikmah yang mendalam. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama yang dianugerahkan kepada saya ialah Nur Amnah Batrisha binti Supian, merupakan pelajar tingkatan 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Semberah dengan kod sekolah JEE 0020. Demikianlah sedikit sebanyak pengenalan tentang diri saya. Setiap manusia mengimpikan keluarga bahagia, rumah selesa dan kehidupan harmoni. Namun, sejauh manakah kita mampu membina syurga dunia ini? Novel yang telah menawan hati saya untuk diterokai dengan penuh penghayatan ialah karya agung Arif Zulkifli, terbitan Iman Publication, di mana cetakan pertamanya pada Julai 2023. Novel yang berjudul Rumah Tak Mesti Bahagia ini memuatkan 316 halaman bercetak yang penuh dengan pengajaran dan nilai kemanusiaan yang mendalam. Sekilas pandang pada kulit novel ini mungkin terlihat seolah-olah memaparkan gambaran keluarga yang bahagia. Namun, tak kala helaian demi helaian dibuka, tersingkap kisah penuh emosi yang mampu menggetarkan jiwa dan menitiskan air mata tanpa disedari. Harganya amat berpatutan, iaitu RM32 bagi Semenanjung Malaysia dan RM35 bagi Sabah dan Sarawak. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya membawa anda semua menghayati kisah yang terukir indah dalam naskah ini. Novel ini mengisahkan seorang lelaki bernama Ahmad Aid, seorang pekerja di pusat jagaan warga emas yang dikenali sebagai Laman Harmoni. Ibu bapa Ain merupakan ahli jawatankuasa masjid yang amat aktif dalam aktiviti masjid sehingga menyebabkan Ain merasakan kurang kasih sayang daripada mereka. Sebagai anak tunggal, kesunyian menjerat jiwa Ain dan Ain memendam rahsia yang sukar diluahkan kepada sesiapa. Pertemuan takdir antara Ain dan seorang penghuni Laman Harmoni bernama Pak Yazid yang bersikap sombong dan suka menyendiri akibat kehilangan isteri tercinta menambahkan keunikan jalan cerita novel ini. Namun, Ain berjaya mencairkan hati Pak Yazid seperti cahaya harapan yang mula menyinari kegelapan hanya dengan pemberian origami gajah sebagai simbol kenangan indah bersama arwah isterinya, iaitu Melati. Origami kecil ini dapat membangkitkan kembali memori yang berputar di layar minda saat Melati memegang origami gajah tersebut dengan penuh kasih sayang dengan wajah yang bersinar teruja. Di sebalik kisah ini tersimpan persamaan luka yang mendalam, iaitu Ain takut dibenci manakala Pak Yazid takut ditinggalkan. Namun, melalui ikatan yang terjalin, Ain dapat merasai kasih sayang seorang ayah daripada Pak Yazid dan Pak Yazid menemukan kembali rasa cinta seorang anak yang lama dirindui. Intihannya, apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan rentetan senario ini ialah kita mesti mengutamakan keluarga dalam kehidupan. Keluarga bukan sahaja tempat berteduh,
tetapi medan kasih sayang yang menjadi tonggak kebahagiaan sejati. Seperti kata Anthony Lesion, setiap orang memerlukan rumah untuk ditinggal, tetapi keluarga yang mendukung adalah asas yang membina rumah tersebut. Sebagai penutup bicara, izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Kalau tak mekat kuntum kekwa, mungkin beracun tanah semayan. Andai terlanggar batas bicara, jemari disusun pohon kemaafan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.